Dia mana takut fitnah-fitnah ni. Fitnah tu dah sebati dalam hidup dia. Bahkan dia berbangga lagi dengan fitnah tu. Kan sebelum ni dia kata, PMX call Trump berkali-kali, Trump tak angkat, Trump tak jadi datang. Bila Trump datang, cuba kau tengok video ni dia kata apa. Bukan aku nak belagak, bukan. Aku daripada 2008, aku dah terlibat dalam perang, kena faham Bos aku dulu arwah Tan Sri Jamaluddin Jajis. Tu bos aku ni. Sampai dia meninggal ni, bos aku ni. Jadi banyak benda-benda propaganda ni, banyak yang aku terlibat, banyak aku buat, aku tak payah cerita lah. Jadi aku boleh baca game, Allah bagi, boleh baca lah aku tengok. Sebab tu aku pun main game korang, aku bodohkan korang. Aku kata Trump tak datang, korang pun pergi sambut. Dia kata korang bodoh. Engkau tak tahu macam mana aku build up nama aku ni. Jadi korang pun main lah. Trump tak datang, kau balik aku, kau bodoh. Engkau tak faham propaganda ni, perang ni, dia ada strategi perang ni. Macam sekarang ni, Harun. Kau tahu kenapa aku sebut nama kau, Harun? Kau mungkin bangga. Tengok, dia sebut nama aku. Kau mungkin bangga dengan kau. Dia sendiri mengaku. Yang dia kata PMX call Trump berkali-kali tak angkat, Trump tak jadi datang, tu hanyalah propaganda fitnah. Dia sendiri berbangga dengan propaganda yang dia buat. Kau bayangkan. Punya jijik Bapa Gomo ni kau tahu. Main politik sampai macam tu sekali. Sampai tak fikir dosa pahala dah. Jadi bermaksudnya PMX kena HIV, PMX baruah Yahudi, pakai stoma bag apa semua bagai. Itu propaganda lah kalau macam tu. Kau nampak tak Bapa Gomo ni? Kalau kau dah tahu perangai dia macam tu, kau nak ikut lagi ke? Kau nak percaya lagi ke kata-kata dia ni? Aduhai, buat dosa kering je. Rakyat mana yang ikut kau, Gomo? Walaupun boleh lah ikut kau. Rakyat yang cerdik takkan nak ikut kau lah. Takkan nak percaya kata-kata kau tu. Kata-kata kau tu penuh dengan jijik, Gomo. Jijik. Asyik sembang pasal aib orang, sembang pasal HIV, sembang pasal liwat. Lepas tu dia duk sembang, dia kata apa? Aku ni bangga sebab dia petik nama aku. La ilaha illallah. Kau siapa orang nak bangga kau petik nama orang ni? Sikit pun aku tak ada bangga lah. Wallahi, aku tak pernah bangga lah kalau kau petik nama aku. Kau tak petik nama aku pun tak apa, Gomo. Lain lah kalau ulama' ke, pemimpin negara ke petik nama aku. Tak apalah, ni kau siapa?